Kali ini kita berada di Thailand, hanya Bangkok, Koh Samui, Chiang Mai. Mantap lah. Agak-agak mencabar. Memang mantap, the best. Okay. Meter. So meter dia macam ni lah. Kalau review Besar gila. Lalang ni tengah ni. Review sikit. ni lagu apa ni? So ni button dia sebelah sini lah. Ni ada cruise dia, high beam dia. Ini binatang ni. Ni naik turun windshield lah sini lah. Betul, naik turun windshield. Naik turun windshield. Ni menu signal on. Kuat lah. Kuat gila. So ni start dia. Ni untuk mod dia. Ni dia lock ni apa? Oh, start dia punya lock. So brake depan. Tak ada clutch. Pasal dia auto clutch kan. Tak ada clutch. Okay, iklan sikit. Iklan sikit. So engine boxer 1300. Dah siap box kiri kanan. Lampu belakang. Tayar besar tak? Pakai tayar Michelin Road 6 GT. So penyentong agak comel lah. Tak besar sangat. So ni brake sebelah belakang. Dia single out. Caliper warna style macam Revo lah. Bawah dah ada spotlight. Ni motor kotor sikit lah, sorry lah. Owner malas basuh. So tayar depan sama ni. Signal dekat atas. Minyak sini boleh letak barang tak. Ni 1, 2, 3, 4. Owner pun tak tahu apa. Nanti kita google lah, tengok kita bagi info kat bawah video. So ada speaker kiri kanan, bunyi memang kuat gila radio dia. So dia boleh apa, auto dengan manual. Tapi manual tu bagi dia pakai button lah. So ni dia punya kunci dia sini. Ada pemegang. Kalau ikutkan ni tak show pemegang apa. Ya betul pemegang. Jadi korang nak bawa senang lah. Tak macam ni. Seat memang sedap. Kalau ikut daripada owner punya makluman lah. RT yang terbaru. Tapi ni bukan yang flagship lah. Dia ada lagi satu lagi model yang paling tinggi sekali lah. 1300.